Harga emas sekarang agak tinggi. Mereka perlu tunggu harga turun sikit baru nak beli. Ini jawapan daripada mentor saya. Tiada siapa yang tahu harga emas di masa akan datang turun ataupun naik. Mengikut pengalaman saya, tuan-tuan dan puan, selalunya mereka yang tunggu harga rendah, akhir sekali dia terpaksa beli emas pada harga yang tinggi. Sebab tiada siapa yang tahu harga paling rendah, melainkan harga itu dah jadi sejarah. Cara saya, duit simpanan jangka masa panjang, iaitu 2 tahun dan ke atas, saya tukar saja dalam bentuk simpanan emas. Tak perlu tunggu harga rendah. Sebab harga tahun ini confirm lebih rendah berbanding dengan beberapa tahun yang akan datang. InsyaAllah. Sejarah 20 tahun menunjukkan harga emas naik secara puratanya 10% setiap tahun. Jadi, kalau beli emas untuk simpanan jangka masa panjang, tak perlu bimbang tentang harga. Kepingan-kepingan emas kita bertambah dari semasa ke semasa. Harga emas sentiasa ada kemungkinan turun. Tapi yang pasti, hampir setiap tahun kita akan dapat berita emas mencecah new high, harga tertinggi dalam sejarah. Sejak tahun 1970-an lagi, ketika nilai duit kertas diputuskan hubungan dengan emas, kita tak pernah dengar berita harga emas capai new low ataupun harga yang terendah. Itu sebabnya kenapa bila beli emas tak perlu bimbang tentang harga. Saya sedia membimbing anda untuk mulakan simpanan emas dengan cara mudah, murah dan selamat. Melalui akaun emas Public Gold, kita boleh menyimpan serendah RM100 dengan hati yang tenang, terkumpul gram. Apabila gram telah cukup, kita boleh keluarkan emas fizikal seperti yang berada di tangan saya. Permintaan untuk saya bimbing, type dekat ruangan komen, saya nak simpan emas.